Okay guys, selamat pagi. Hari ni kita menuju ke Murum. Jog Murum. Pit stop pertama dekat Anding. Saya berhenti beli air dulu. Oh, WhatsApp tak reply. Saya tengok macam pendek tadi jalan ke sana. Ya? Yeah? Parking sana kan? Ha. Pulang getah, pulang getah. Nggak ngobrol. Hah? Iya, campur garam. Tuyul betul. Kita campur gula manis ni ya. Popular umur dua orang ni. Kalau dia dengan dia bercampur, aku rasa Candy letak jam matang. Ni. Pergi dekat kereta cepat-cepat. Ring dia ni. Tapi sebenarnya puncanya kita tak tahu pun pada masa itu. Sebab bila Imran sebut nama ikan, dia tak adalah cakap kau betul pakar pun nama dia. Nama dia Nur Ikan Binti Pungut. Dia tak ada macam tu. Dia sendiri cuma cakap Nur Ikan Binti Pungut. Dia tak cakap pun dengan kawan, suruh ajak kawan kata tak. Dia sendiri yang tergelak. Bila Imran sedar itu yang dia cakap. Dia kata apa tadi? Waktu aku nampak ada kuda ni, nama dia bilik
Masih ada lagi Nampak macam bekas tayar ni dah ni. Bekas tayar lori dah ni. Kini saya berada ke kampung Nan. Long Wat Penan Dah sampai Long Wat Penan. Okey bang. Macam mana bang? Macam mana perjalanan ini? Ha. Perjalanan jauh. Dengan mencabar perjalanan. Okey, lagi? Apa lagi yang boleh komen? Saya dapat komen lagi dah sakit perut sudah ni. Sakit perut. Okey, sakit perut, jom kita pergi isi perut. Panjang ceritanya. Kalau nak diceritakan. Berapa hari tak habis lagi? Hari tu minggu pernah ada. Jangan lah ke GPS sebab ya. Indahnya pemandangan, hanya waktu lonte. Ini satu bilik mangai Ni ke? Wah, kuat ular bos. Nampak bos? Tengok dia ular bos. Duduk rumah bos. Kuat betul ular. Oh, seksi tu. Apa? Sudah ada pintu? Orang sudah bikin. Dah siap ada kondo belakang ni tu. Fikir rumah setinggan tadi. Yang super itu sama juga kan? Dia ada level dia siap dah. Ha? Level tu nanti dia bagi, kamu adjust naik nanti lah. Level ni dia bagi dah super E. Oh. Ha. Dah ada super E siap lah. Wih, telefon dia bunyi canggih tu. Murah. Beg ada tak nak pakai. Betul lah. Ha. Banyak telur. Makan telur masin pagi-pagi. Nak. Banyak. Tu pula tu. Tu mau dah pandai repair dia, repair lah.
Dah batuk bapak buat kerja lagi tau. Oi. Agak tak celum ni agak. Ha? Agak tak celum ya. Berat aku. Dia hanya minaknya nikel je. Suka ini aku tunjuk kau. 100 kat mana 100? Itu macam suka daripada line biru dari depan lah. Kamu tanda dia 100 kat mana? Okey, tanda bagi penuh. Jari bagi penuh. Buanglah, takkan itu pun aku nak kena ajar. Anak panah turun dari atas dia. Atas tulis. Anak panah turun. Tulis anak panah je, garis turun. Anak panah. Baik, itu naik ke bawah. Turun. Tulis anak panah dari bawah itu macam. Kamu yang buat, takkan suruh aku pula. 400 tulis. 400. Kamu kidal. Kamu tulislah dari sana. Kamu tulis kena cari ni anak panah turun. Ini kayu pun goyang. Ini macam nak panah turun 400. Kamu jangan tulis melintang ini. Jangan ikut bapak kamu. Bapak kamu dia dah biasa tulis cun-cun. Kamu belum biasa. Nah. Tulis RM1 ni macam tidak apa. Janji boleh baca je. Tahu nama? Ya. Kau tak dengan perempuan? Ya. Betul. Simpan dalam saudara lo. Ini dorong datang ya. Kita sudah ada di kamera. Mana nak buat? Betul. Satu. Besar. Teng ya, bunga. Pakai tu win pancing tu perlu kamu. Dia mau beli. Ambil. Takkan macam ni lagi cepat gulung dia. Pegang Robin. Pegang tu. Robin pergi sana Robin. Pergi sana. Depan lagi Mangai. Tu lubang tu. Kan? Sini ada kan? Macam mana tu?
Ya. Lihat. 10. Dia pakai tok. Macam mana kan resep ni? Jadi 6,000 dia. Okey lah. 10. Jadi 1,000 tu ya. Sambung nak tarik kan? Kosong ni. Bang. Sambung nak tarik kan? Bang. Mana yang di situ? Anak lah yang baru lah. Yang baru. Dari kosong dulu. Tapi ini ke? Bukan. Itu kan itulah 0.3 tu Di dari situ aja. Kalau pun anak aja buku baru aja. Aku lupa ambil bukunya. 10. Betul. Dah. Tu ya. Yang mana dia mau? Nyaman oh. Macam lap tu. Itu lah contoh. Dah aku. Dah. Baru berapa minit selam. Oh, baik. Tak nampak apa dalam air. Bom kuning.